Di tangan saya ini adalah emas 100 gram bunga emas yang bernilai RM58,000. Soalan saya, apa beza kalau kita simpan RM58,000 dalam bentuk cash dengan kita simpan 100 gram emas ni? Simpan duit cash memang bagus sebab itu tanda kita ada disiplin menyimpan. Tapi apa yang saya belajar daripada mentor kewangan saya, dalam jangka masa panjang simpan duit kertas sebenarnya rugi. Kenapa? Sebab kuasa beli duit makin lama makin kecil. Contoh yang paling mudah, RM1 dulu boleh dapat 5 biji karipap. Tapi hari ni tuan-puan, RM1 cuma boleh dapat 2 biji saja. Jadi nombor pada duit kertas kita tu nampak sama, RM58,000 kekal RM58,000. Tapi nilai sebenar kuasa beli dia makin susut. Sebab itulah ramai pakar kewangan cadangkan kita alihkan sebahagian simpanan kepada aset fizikal macam rumah, tanah dan yang paling mudah adalah emas. Sebab emas ni terbukti naik nilainya dari tahun ke tahun. Dan lagi satu, kalau perlukan duit segera, emas inilah aset yang paling senang untuk disyarikat. Sama ada kita nak jual ataupun pajak, dalam beberapa minit saja dah boleh tukar kepada tunai. Jadi tuan-puan, kalau sekarang ada simpanan tunai, jangan biarkan semua dalam bentuk duit kertas. Alihkan sebahagiannya kepada emas, insya-Allah selamat untuk jangka masa yang panjang. Nak mula simpan emas, mudah sahaja tuan-puan. Boleh menabung sedikit demi sedikit melalui akaun Emasgap, dan bila dah cukup gram emas, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan terus boleh mulakan simpanan emas yang pertama. Saya akan bantu tuan-puan untuk langkah yang seterusnya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mansalam.